Alhamdulillah. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozek TV. Hari ni Rozek nak tunaikan permintaan sahabat semua yang nak Rozek share cara buat kerisik. Jadi hari ni kita akan buat kerisik. Rozek akan share step by step daripada kelapa tua sampai dah jadi kerisik siap. Dan lepas ni sahabat pula boleh buat dekat rumah. Okey, jom kita start. Sahabat, jangan lupa dapatkan koleksi pisau dari Rozek. Cara yang dapatkannya boleh tengok dekat description, ada link website ataupun boleh dapatkan di kiri video ini. Terima kasih yang dah dapatkan. Jom kita masak. Mula-mula kita ambil kelapa dulu. Ini yang dah luruh tau. Boleh je campur-campur. Yang nak kait boleh. Yang luruh pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada dua lagi. Alhamdulillah. Dengan yang dah luruh dan baru kait. Semut ada lagi. Kumpul dulu. 2, 3. Oh. Untuk kerisik ni semua Rozek buat 5 biji. Bismillahirrahmanirrahim. Kopek kelapa. Okey, ni pula. Oh, ni lihat sikit. Separuh terbuka. Tuh. Lagi. Kita kopek sampai habis dulu. Alhamdulillah. Alright. Okay. Kalau buat kerisik sendiri ni tahan lama. Kerisik manis tak hapak. Kan kadang kerisik rasa pahit kan. Tapi kalau buat sendiri dapatlah kerisik yang sedap. Rata saja pun sedap. Okey, 5. Lepas tu kita belah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak belah kelapa. Kena center baru senang nak parut. Okey. Lagi. Ada apa nama ni? Lupa nama dia apa? Kumbul lah. Dia macam ni. Waktu kita orang kecil-kecil kan, ini berebut. Alhamdulillah. Jom kita parut. Parut kelapa pakai mesin pemarut. Bismillahirrahmanirrahim. Rozek nak parut semua ni sampai siap. Bila pakai mesin ni kena hati-hati tau. Takut kena tangan sebab dia laju.
bersih-bersih. Kautkan. Okey. Banyak. Cantik, putih. Jom kita ke step seterusnya. Goreng kelapa parut ni. Api pun dah ready. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sahabat pakai api dekat dapur, pakai api kecil tau. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kacau dia. Goreng kelapa parut ni sampai berubah warna keperangan. Nanti Rozet akan tunjuk. Sekarang ni, kelapa parut ni basah lagi. Kalau kita perah, dia ada santan. Nak buat kerisik ni, kena goreng dia sampai kering. Kalau dekat rumah sahabat, pakai api kecil. Lepas tu kena kerap kacau macam ni. Untuk dapatkan kerisik yang manis, tak pahit. Kalau lambat-lambat kacau, nanti bahagian bawah hangit. Nanti kerisik jadi pahit. Berasap. Lama juga proses ni. Nanti Rozet akan tunjuk sedikit demi sedikit. Berasap. Pastikan dekat bawah tu jangan hangit. Ini selepas 30 minit, kelapa parut ni warna dah berubah. Tadi putih, sekarang dah coklat keperangan macam tu. Kita nak warna coklat lagi keperangan. Ini baru 50% lah. Kita nak dia makin gelap lagi. Okey, tadi kan dia berat tau. Sekarang ni dah makin ringan. Sebabnya dalam kelapa parut ni kadar kelembapan air tu makin berkurangan. Cantik. Kalau masak dekat dalam rumah, pakai api slow tau. Rozet kena ingatkan banyak kali. Jangan pakai api besar. Nanti hangit. Ini Rozet pakai bara je. Okey. Tunggu lagi. Teruskan kacau. Ini hasil selepas 1 jam. Ini dah 70% dah. Warna dia tak hitam. Keperangan cantik. Okey. Sambung lagi. Cantik warna dia. Kita nak macam ni lah hasilnya. Tak nak terlalu hitam, nanti kerisik rasa pahit. Alhamdulillah, kelapa dah siap goreng. Ini selepas 1 jam 10 minit hasilnya. Macam mana nak tahu kelapa ni menjadi tak untuk buat kerisik? Sahabat ambil tangan, basuh bersih. Buat macam ni. Dia hancur. Lepas tu tangan macam berminyak. Maksudnya dah boleh blend lah untuk buat kerisik. Okey, dah boleh angkat. Transfer dalam bekas ni. Kalau biarkan dekat dalam kuali ni, dia masih panas tau. Takut bahagian bawah hangit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok dekat bawah cahaya matahari, warna dia macam mana. Perang cantik. Macam ni lah nak warna dia sampai sahabat dapat macam ni. Macam mana nak tahu kelapa goreng ni ready untuk kisar buat kerisik? Kat sini ada beberapa tips. Yang pertama, bila angkat dia ringan. Yang kedua, dia wangi. Yang ketiga, nampak berkilat. Yang keempat, ni kan kasar kan? Sahabat ambil sikit. Kasar. Hancurkan. Dia rapuh, rangup. Boleh geser macam tu. Hancur. Lepas tu dia berminyak. Tangan berminyak. Dah sejuk sikit baru Rozet akan kisar. Pakai blender kering. Kisar dia. Agak-agak separuh lebih. Macam ni. Bismillah. Kisar lumat. Okey, kita buka. Dia lumat macam tu. Macam ni. Minyak nak keluar dah tu. Tadi Rozet letak separuh. Sikit sangat, ni kita letak penuh sikit. Ulang step ni sampai habis.
Kalau dia stop tu, ketuk-ketuk macam ni. Tapi bergantung pada pengisar sahabat tau. Ada yang jenis heavy duty, jadi cepatlah kerja. Okey, mari tengok. Cantik warna dia. Nanti minyak akan keluar. Tak perlu tambah minyak. Minyak kelapa ni sendiri, dia akan keluar. Ini Rozet buat hampir 10 kali jugalah. Nak kisar. Nanti Rozet tunjuk 5 biji kelapa dapat banyak mana. Jom, yang terakhir. Alhamdulillah. Ini kisar yang terakhir. Jadi ini hasilnya dari 5 biji kelapa. Halus, wangi. Kerisik ni, dia masih panas. Jadi dia bercampur dengan minyak semula jadi dia. Nanti dah sejuk, akan ada satu lapisan minyak. Macam yang ni Rozet dah buat. Kerisik kat bawah, lepas tu ada lapisan minyak. Sekarang Rozet nak packing dalam balang. Kita tengok banyak mana dapat hasil 5 biji. Bismillahirrahmanirrahim. Ini macam-macam masakan, boleh buat rendang, boleh buat stok raya. Rozet buat 5 balang je. Satu balang letak 2 sendok setengah. Jangan membazir. Licin. Sini pun licin. Biarkan dulu. Bagi dia sejuk. Nanti akan ada minyak lapisan atas ni. Macam yang tunjuk tadi tu. Macam ni. Bila dah sejuk, akan ada lapisan minyak kerisik. Ini Rozet nak tunjuk hasil selepas 5 jam. Kerisik dah ada lapisan minyak dekat atas. Sini, yang ni. Ini kerisik, ini minyak dia. Minyak dia ni jangan buang tau. Kalau dalam masakan, letaklah setengah sudu ke, 1 sudu ke dalam masakan rendang ke apa, sedap. Best kita rasa sebelum nak tutup. Semua nampak menarik. Okay, kita ambil satu tak ni. Ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sedap. Manis. Bukan yang manis macam gula tu. Sedap. Manis yang sedap. Tak pahit. Ambil sikit je. Ni sendok dia. Atas saja pun sedap. Jadi cara simpan dia, kalau Rozet kan, sebab Rozet buat 5, satu ni letak dekat bahagian chiller, bahagian bawah. Dia tak beku, nak masak senang, ambil je 1 sudu, 2 sudu. Selebihnya ni Rozet letak dalam freezer. Frozen kan dia, boleh tahan 1 tahun macam tu. Kalau yang dalam chiller dah habis, keluarkanlah dalam frozen ni, defrost kejap. Lepas tu boleh guna. Dapat 5 bekas. Alhamdulillah, sampai sini je video Rozet. Kalau sahabat-sahabat suka dengan video, jangan lupa share, like dan subscribe untuk sahabat-sahabat lain tentang YouTube channel Rozet TV. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa dalam video. Kerisik homemade.